Saya perhatikan anak perempuan ni dia lebih kepada emosi. Perbezaan antara anak lelaki dengan perempuan, anak perempuan ni lebih kepada emosi. Jadi bila kita nak mendekati anak perempuan ni, pendekatan dia pun lain. Mungkin mereka lebih memerlukan sentuhan, kasih sayang, pelukan, kata-kata, pujian. Beza pula anak lelaki ni, mereka lebih kinestetik dan visual. Jadi kalau nak bercakap dengan mereka pun kena berstrategi sikit. Kalau nak suruh tu kena pastikan, kena tepuk bahu dulu, pastikan mereka nampak muka kita, baru mereka boleh fokus dengar. Kanak-kanak perempuan ni, mereka ni lebih verbal, suka bercakap, suka meluah. Jadi kita gunakan pendekatan yang kita boleh sembang sekali, sebab mereka ni lebih verbal berbanding anak lelaki. Tapi anak lelaki ni pendekatannya kita kenali minat dia, bagi mereka bercerita tentang minat dia dan buat sama-sama aktiviti yang mereka minati. Tapi sama ada anak lelaki atau anak perempuan, sebenarnya kita parents tak boleh terlalu meletakkan expectation tinggi kepada mereka dan tak boleh judge mereka, dan cari cara untuk memahami cara yang bagaimana untuk mendekati mereka. Yang penting cari cara untuk connect dengan anak biasa.